Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-lughatul arabiyyah lis-safful khamis. Assalamualaikum. Bahasa Arab untuk tahun 5. Kita buka muka surat 14. Tajuk harful jar, huruf jar. Maksudnya kalau dalam bahasa Melayu kata sendi. Okay. Contoh dia sebilangannya lah. Contoh dia min daripada, ka seperti, ala di atas, fi. Okay. Di sini ada makna dia. Min dari atau daripada. Tengok pada ayat juga. Tengok ayat mana kesesuaian dia. Ka makna dia seperti. Fi makna dia di, dalam, pada. Ala bermaksud atas. Ini contoh ayat dia ya. Al-farashah minal hasyarat. Tulis makna ya. Al-farashah kupu-kupu. Tulislah makna kupu-kupu. Minal hasyarat daripada. Ni harfu jar lah ni. Yang warna-warna merah semua harfu jar. Contoh ya. Hasyarat, serangga-serangga. Boleh makna. Okey. Hamzatun kal asadu. Hamzah, nama orang Hamzah. Ka seperti, al asadu, singa. Hamzah kal asadu. Hamzah seperti singa. An-namiru fi al-ghabah. Al-ghabatu. An-namiru harimau. Fi di. Al-ghabatu hutan. An-namiru fil ghabatu. Fil ghabati. Harimau di hutan. An-namiru fil ghabati. Contoh akhir. Al-usfuru burung-burung. Ala di atas. Asy-syajaratu. Asy-syajarati pokok. Al-usfuru ala asy-syajarati. Burung-burung ala di atas asy-syajarati pokok. Biasanya perkataan lepas harfu jar ni, huruf jar ni, biasanya berbaris di bawah. Okay, kita tengok muka surat 15. Saya bagi makna ya. Okay. Kita bincang muka surat 15 dulu. Astami'u, aku mendengar, saya mendengar. Summa, kemudian, aqra'u, saya membaca. Gambar apa ni? Gambar orang dekat Zoom. Nara anwa'an minal hayawanat al-wahsyiyah fi hadiqatil hayawan. Makna dia, nara, kami melihat, anwa'an, jenis-jenis, minal hayawanat, daripada, minal, daripada, al-hayawanat, binatang-binatang, al-wahsyiyati, liar, fi hadiqatil hayawan, hayawani, di, fi di
hadiqatil hayawani, zoo. Kalau terjemah bulat-bulat, ke taman binatang. Tapi dalam bahasa kita zoo lah. Okay. Ayat seterusnya kita bincang. Gambar apa ni? Burung dan rama-rama. Okay. Ala syajarati, ala di atas, asyajarati pokok itu, usfuru burung, wa farasyah dan kupu-kupu. Kupu-kupu ke rama-rama? Rama-rama kot sebab cantik. Okay. Ayat seterusnya, tulis makna ya. Nusyahidu, kami menonton, kami melihat. At-tuyura, burung-burung. Fil qafasil, kabir. Fil qafasil kabir. Nusyahidu at-tuyura fil qafasil kabiri. Kami menonton, melihat at-tuyura, burung-burung, fil qafasi, di dalam, al-qafasi, sangkar, al-kabir, yang besar. Ayat seterusnya, gambar apa ni? Gambar apa ni? Ashtari mawad at-tabkhi kasartan wassamak. Ashtari, saya membeli, mawad at-tabakh, maksudnya bahan-bahan untuk dimasak. Kasartan, ni seperti, as-sartan ketam, wassamak dan ikan. Jangan lupa tulis makna ya. Nanti kita bincang yang lain. Setakat ni saja dulu.